Okay. Motor sudah ready lah. Hari boleh keluar motor dia. Another COVID, my teammate. Hari ni motor dia keluar. Lah. Settle. Janji power tak motor? Power bro. Power. Hari ni keluar boleh main. Jadi motor COVID lagi satu keluar. Aku punya partner lah. So diorang masih ada stok lagi kat dalam ni. Okay, nanti malam kita nak try setakat satu track ni lah. Nak set up sikit. Tengok kalau sempat aku ambil video Ha? Apa? Dia punya first isi minyak lah, brother. First time isi minyak motor. Okay, kawan-kawan, nah, ni kita dah sampai RNR. RNR Shell mana ni? Sekupang. Sekupang? Tuas lah. Sekupang Jalan-jalan je nak kasih raniin. Tengah nak habiskan minyak orang cakap. Sedap lah. Okay lah, ni sahabat aku GB. Dia pun masih juga ada KTM 1290. Dia pun dulu bawa KTM 300 6 days Slovakia. Dia dah tendang, keluarkan ni. Bagus. Menawan. Buat dia pun ambil. Dah lama tak buat kerja macam ni Kita dah sampai. Kita nak test, nak set up dulu lah. Ada secret nak set up sikit ni untuk abang-abang punya motor ni. Biasalah ni perangai orang tua kan. Bersujud. Aku tak bawa ni phone holder pandai lah dia ambil gambar iPhone mah. Okey lah. Boleh lah, tempat favourite lah. Hasil laut. Favourite. Kau nak pecahkan dara dia kat sini ke apa? Nak pecahkan dara kat sini ke apa? Kita cabut poket. Okey, selamat malam. Alhamdulillah. Hari ni aku baru habis break in untuk Kof aku ni lah.
Alhamdulillah. Hari tu aku isi minyak full tank. Penuh aku isi penuh full tank. Habis ni sekarang ni baru masuk reserve. So aku punya mileage daripada first day tu aku ambil, aku isi full tank, aku dapat 555. Jadi nak dekat 600 lah. Pasal ada hari tu aku main track lah sikit kan. Jadi tayar banyak spin. Jadi tak kira kat situ lah kan. Pasal tayar berpusing lagi banyak daripada dia punya petrol banyak pakai lah masa tu. Tapi alhamdulillah minyak dia baru nak dekat 600 full tank. Ini baru aku punya second lah aku nak isi minyak. Ini based on minyak Singapore aku pakai 98 RON 98 ISO 9000 tu kalau tak silap aku the quality standard for Singapore punya petrol lah. Kalau lain-lain negeri aku tak tahulah kan kurang punya quality grade macam mana. Tapi ni Singapore punya, ada kata nampak sabar, be patient. Aku pakai 98 RON 98 untuk Singapore punya ISO standard lah. So ni dia punya petrol quality grade dia. Aku boleh dapat about this mileage lah, nak dekat 600 km untuk isi full tank. Untuk isi full tank aku boleh dapat nak dekat 600. Not bad Alhamdulillah, baik. Aku suka saya ni motor. Alhamdulillah. Aku daripada first day sampai sekarang jarang pakai ni motor lah. Pasal yalah maklum lah kan, Ramadan. Lepas tu ni sekarang hari raya tengah sambut hari raya pula kan. Jadi jarang lah pakai ni motor. Aku pun jarang setakat pusing-pusing kat kapak. Habis tu ada jugalah aku pakai pun jalan-jalan pusing satu Singapore. Inilah dapat. Jadi lambat lah kan duration dia. Dah berapa hari, dah berapa minggu dah, dah dekat 2 minggu agaknya dah dekat 2 minggu ke 3 minggu gitu. Barulah motor aku break in. Ada orang panggil running in, ini break in. So, sekarang combo cantik. 55555. Alamak, jackpot dah dia kasih. Okeylah, aku nak isi minyak sikit. Besok aku dah boleh buat aku punya first servicing lah. Dia dah pecah dara lah ni motor. Dah boleh test to the max. Cuma tengah tunggu barang-barang dia yang lain sampai lah. Tu baru aku boleh start main off-road. Nanti kita update lagi So far alhamdulillah lah ni motor no problem. Cuma adalah certain setup yang aku dah test dan aku pun dah remove that things lah. Banyak jugalah. Tak banyak, satu benda je aku kena remove. Jadi motor dia terus alhamdulillah sampai sekarang masih ada lah performance dia, quality dia masih ada lah kat situ. Tak ada buat macam tunjuk-tunjuk China punya barang tak bagus ke apa. So far alhamdulillah okay, no problem. Nanti aku upload video untuk apa yang aku punya progress, yang aku upgrade. Tapi tu untuk members only lah dekat YouTube aku. Tu nanti kalau siapa nak tahu, nak tengok apa yang aku buat, macam mana aku refresh balik aku punya mapping ECU and so on. Macam shock ni sebenarnya aku dah buat lah Aku dah buat rider set aku dah bikin. Cuma bike set aku belum buat. Tapi bike set dia actually tak banyak difference sangat lah dengan aku punya rider set. Pasal according aku punya weight, aku punya height semua lah. Cuma shock depan belakang aku dah set up. Jadi rasa a lot of difference lah. Okay, nanti aku update lagi lah. Aku pun nak isi minyak. Okay, hari dah berapa hari bulan? Hari ni dah 7 April. Aku pun tak ingat bila aku ambil ni motor. Tak apa. Ni pun aku just pusing-pusing. Aku pusing satu Singapore. Ni baru aku patah balik lah ni. Aku pun nak rest. Okay lah, nanti kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.